Barang makin mahal tapi gaji sama. Mungkin bukan barang yang naik, duit fiat yang jatuh nilai. Jom cikgu jelaskan. Nilai fiat macam ringgit semakin menyusut akibat inflasi. Bila duit susut nilai, rakyat mula cari alternatif seperti stablecoin dan bitcoin. Pada April 2025, inflasi Malaysia dicatatkan pada 1.4%. Nampak kecil tapi kesannya berpanjangan. Harga barang naik, kuasa beli jatuh. Ini sumber daripada The Star. Menurut Barron, stablecoin seperti USDT dan USDC kini melebihi jumlah transaksi kad kredit, menunjukkan kepercayaan orang ramai terhadap mata wang digital. Sumber daripada Barron Cryptomania. Walmart dan Amazon kini dalam peringkat ujian menggunakan stablecoin sebagai kaedah perbayaran. Mungkin masa depan belian online tak perlu bank dah. 61 syarikat besar seperti MicroStrategy simpan Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap penyusutan fiat. Kalau syarikat besar dah guna Bitcoin untuk lawan inflasi, kita bila lagi? Jangan tunggu duit fiat terus susut. Follow cikgu untuk faham dunia aset digital sebelum terlambat.